Kebanyakan kita menyesal sebab tunggu harga emas turun baru ingin mulakan tabungan. Contohnya mudah, pada tahun 2019 harga emas sekitar 201 gram. Ramai yang tunggu harga turun, tetapi hari ini harga telah melebihi kepada 500 gram. Jika beli sewaktu itu, sudah pun ada keuntungan yang besar. Masalahnya duit simpanan habis dibelanjakan. Emas pula tidak sempat bertambah. Rugi dua kali. Strategi terbaik bukan tunggu harga, tetapi mulakan segera mengikut bajet, konsisten dalam tabungan emas, biarkan masa gandakan nilainya. Harga emas akan sentiasa nampak mahal hari ini, tetapi ia akan jadi lebih mahal pada masa hadapan. Jangan tunggu, mulakan tabungan sekarang. Ramai yang menyesal tunggu harga turun, tetapi hakikatnya harga emas semakin lama semakin mahal. Jika beli sewaktu dahulu, walaupun nampak mahal, hari ini sudah untung. Jangan tunggu lagi, mulakan tabungan, terus hubungi saya, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.